kita nampak secara fizikalnya kita rasa macam tak ada yang menarik, tapi apabila kita menyelami hatinya, kita rasa tertarik. Pipi menambahkan seri pada wajah, tetapi satu titik hitam pada hati boleh memusnahkan sebuah kebahagiaan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat satu ulasan buku yang berjudul Laki Aku Negro, Kau Peduli Apa? Okay, tajuk dia pun dah sangat mencetuskan kontroversi. Buku ni sebenarnya adalah penceritaan kisah peribadi atau kisah benar penulis ni, iaitu Dr. Haya Bilal. Okay. Buku ni diterbitkan oleh Putih Press, diterbitkan pada 2016. Okay. Dan masa mula-mula baca buku ni, saya terkejut dengan tajuk dia lah. Tapi dan kerana tajuk tu juga membuatkan saya nak tahu apa isi dalam dia, apa yang menarik tentang buku ni. Okay. Dan apabila saya baca, saya dapati bahawa penulis dia secara jujurnya mengakui bahawa karakter diri dia memang agak kasar dan mulut dia suka bercakap lepas. Okay, sebagaimana tajuk kita dah tahu dah, begitulah juga karakter orang yang menulisnya. Memang suami kepada Dr. Haya Bilal ni seorang negro, dan dia sendiri sebenarnya bermula dengan kebencian. Kalau orang kata macam kalau benci jangan lebih-lebih, nanti terkahwin. Okey, agaknya macam tu yang jadi pada Dr. Haya Bilal ni. Dan doktor ni karakter dia suka menyoal, dan soalan dia tu susah orang nak jawab. Dan dia lebih kepada macam orang kata dia suka argue lah pada satu-satu perkara tu. Sarkastik dia punya cara pertanyaan tu. Awak hitam sebab negara awak panas ke? Dia gelak tau. Dia gelak sebab pengetahuan doktor ni macam sangat cetek. Itulah bila kita duk memandang hina ke orang, sekali bila kita tanya soalan-soalan macam tu, kita yang nampak bodoh. Tapi negro ni ketawa je. Awak cakap kulit saya hitam sebab negara saya panas, awak salah lah. Sebab kalau awak letak orang Cina dekat negara Afrika, dia tak jadi hitam pun, sebab memang genetik dia yang menyebabkan dia jadi putih, bukan sebab cuaca. Dia cakap negara awak macam mana, banyak orang mati kebuluran, orang kurus-kurus macam jerangkung. Kadang-kadang kita kat TV kan, kita selalu tengok kan orang Afrika macam tak cukup makan, semua-semua tu kan, macam miskin. Dia kata, awak tengok TV rancangan apa ni yang nampak orang Afrika macam kebuluran, tak cukup makan ni. Dia kata lepas tu dia kata, awak kena pergi negara tu sendiri baru awak tahu orang-orang kat sana macam mana. Lepas tu saya suka dengan jawapan negro ni, sebab dia kata, oh kami cukup makan sampai mak dia dapat kencing manis sebab asyik makan je kan. Dan bila kita tahulah, kalau kita macam contoh makan nasi kan ada gula sendiri kan, maksudnya diorang tak kebuluran, diorang sampai dapat penyakit. Dan manusia ni kan biasa penyakit tu datang melalui makanan kan, melalui perut, apa yang kita makan semua tu. Jadi maksudnya bila dia cakap mak dia sampai dapat kencing manis semua tu, maksudnya apa yang orang fikirkan tentang negara mereka adalah salah. Mereka bukanlah sebuah negara yang kebuluran. Jadi banyak benda yang terhilaf apabila kita tak mengenali kehidupan seseorang itu secara nyata, hanya melalui media massa. Dia juga mengatakan bahawa orang-orang yang melihatnya pada fizikal dan terus melakukan penghakiman terhadap peribadi dan kehidupan orang tu adalah manusia yang jahil. Memang kita banyak kejahilan dan kehilafan dalam hal-hal begini. Dan dengan membaca buku yang macam ni, yang memang bahasa dia straight, bahasa dia jujur, tajam macam ni, kadang-kadang boleh menyebabkan kita insaf. Biasa dia cakap, oh awak kena orang negro, they are bad people. Orang lain pun selalu melabelkan orang-orang negro ni sebagai bad people. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita Mat Salleh ni lah, banyak kata orang ni terlibat dengan jenayah kan. Kerana tu kita dah dimanipulate dengan cerita-cerita macam tu. Keluarga sebelah suami dia semua macam baik-baik. Lepas tu diorang pun tak memilih kasih, hanya kita orang yang belah sini je yang memilih-milih nak berkawan dengan siapa. Okay? Dan cara hidup diorang sangat simple, dan diorang sangat memegang kepada Al-Quran. Dan suami Dr. Haya ni pula
fasih berbahasa Arab, sehingga kan pengajian dia dekat Malaysia ni tanggung oleh kerajaan Arab. Masa tu kita rasa macam wah, impresnya, kerana ilmu dia boleh sampai ke banyak negara dan kemudian boleh jumpa jodoh. Satu aturan Tuhan yang ajaib. Dan dalam bukunya ada beberapa perkara yang saya highlightkan. Bagaimana dia membuat keputusan untuk menikahi suami dia, untuk terima suami dia seorang negro yang pastinya mendapat tantangan daripada ahli keluarga. Dia cakap macam ni, dia hidup sebagai seorang Islam dan mengahwini seorang yang memahami Islam. Dia anggap diri dia sebagai seorang yang jahil agama dan dia memerlukan seorang pembimbing yang mahir agama. Dan perkahwinan itu berlaku tanpa mengira rupa paras, warna kulit. Di manakah kompas sebenar kehidupan sebagai insan dan Muslim? Apabila kita kerap kali membanding-bandingkan warna kulit, membandingkan tinggi rendah kehidupan orang, dan dia bertanya di manakah semua perbezaan ciptaan manusia ini akan berakhir. Dan pengalaman yang didapati daripada sebuah perkahwinan yang berbeza bangsa, negara, sebenarnya banyak mengajar doktor ini sendiri dan kita sebagai pembaca yang menelaah bukunya, tentang bagaimana agama menyatukan kita, menyatukan jiwa, dan juga berbalik kepada pandangan Allah terhadap satu-satu penciptaan makhluknya. Kalau Allah sendiri yang mencipta, kenapa kita nak mempertikaikan? Kat situ kita kena kembali balik kepada iman kita. Kat mana level iman kita apabila yang buruk pada pandangan mata kita, tapi sebenarnya benda itu adalah ciptaan Allah. Kita sebenarnya kalau menghina, kita tak hina manusia yang depan mata kita tu. Kita tak hina sebab dia hitam ke, dia buruk ke, dia rambut dia macam ni ke. Tapi sebenarnya kita kena fokus bahawa itu adalah penciptaan Allah. Jadi mulut kita kena zip, kena kunci, supaya kita tak berdosa, supaya hati kita tak ada titik-titik hitam, dan kita tak nampak macam seorang yang jahil agama apabila kita mempertikaikan penciptaan yang Allah buat. Semua benda kat dunia ni Allah yang cipta. Kalau kau hina, maksudnya kau hina ciptaan Allah. Macam tu. Banyaklah sebenarnya yang dialog-dialog dalam ni yang menjentik hati dan sangat mengisaukan apabila Allah wujudkan seseorang tak cantik pada fizikalnya, tapi dalam hatinya sangat cantik, sangat bersih. Kau boleh hafal Al-Quran, kau boleh hafal hadis, tapi seorang negro yang menjadi hinaan, celaan, boleh. Dan dia dipilih di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain, termasuklah di antara kita yang ada dekat Malaysia ni, yang kata kita faham agama, yang kata kita serba sempurna berbanding kehidupan mereka di Afrika, kita ada segala-galanya. Tapi adakah kita ada iman sebagaimana yang mereka ada?